Sekarang ni kan, ramai sangat orang nak cepat sangat kaya, nak cepat berjaya, cepat famous, cepat nampak stable, sampaikan kita hidup ni bukan lagi sebab keperluan, tapi sebab tekanan. Bukan pressure sebab hidup sendiri tau, tapi pressure bila tengok hidup orang lain. Tengoklah, kita scroll TikTok, kita jumpa orang yang muda-muda dah pakai kereta mewah kan. Konten diorang penuh dengan lifestyle mewah-mewah, cuti overseas, sana sini, semua nampak happy je. Dan perlahan-lahan kita mula rasa hidup kita ni tertinggal ke belakang. Mulalah kita nak mempersoalkan diri kita sendiri, kenapa aku belum berjaya? Kenapa hidup aku biasa-biasa je? Sedangkan tak semua yang ditunjukkan itu realiti. Ada yang sanggup berhutang demi nampak kaya, ada yang sanggup hilang ketenangan demi nampak berjaya. Dan paling sedih bila dunia hari ni ajar kita nilai manusia tu diukur pada duit, harta benda dan pangkat. Bukan hati dia, bukan iman dia, bukan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kan ada orang sanggup buat apa saja demi duit. Scam, menipu, jual maruah. Asalkan diri tu nampak berjaya, nampak kaya, ada duit banyak, macam itulah dia. Tapi percayalah, tak semua yang mewah itu tenang dan tak semua yang sederhana itu gagal. Kadang-kadang, orang yang tidur lena malam ni lebih kaya daripada orang yang ada segalanya. Tapi hati diorang ni tak pernah tenang. Allah suruh kita cari rezeki yang halal dan sentiasa bersyukur. Sebab akhirnya nanti bukan seberapa banyak harta yang kita ada, tapi seberapa banyak yang bawa kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.